camping lagi. Kali ni kita nak camping kat mana? So kita orang sekarang ni on the way ke tempat camping sebab check in dia pukul 3. Ada kemalangan dekat depan tu. Yang kereta? Boy pak. Lori ke? Lori tu balik. Lori tu balik? Kita orang nak pergi makan dulu. Tak makan lagi lunch. Tapi kedai yang kita orang nak pergi tu tutup dah. Nasi 3-3. Hujan rintik-rintik. Risau pula. Macam biasa kat sini banyak kereta. Tak makan lagi, so kita makan dulu dekat Udang Galah Lubuk Hantu. Dia satu jalan je nak pergi ke area camping tu. Makan belakang-belakangkan band-band. Okay, kita dah siap makan. So kita teruskan untuk pergi ke tapak camping kita. Okay, kita dah sampai dah, Arash. Yeay! Tak kena kereta tu. Lawak. Kita cakap kan, orang ni lalu jalan Dia tayar dia. Lawak betul, rupa-rupanya bengah. Kita orang perasan lah, okay. Lepas tu kita orang cakap lah, Tata dia nak pergi kemah juga. Sekali bila keluar je lah bengah. Berat dah. Malu-malu dia. Okay, macam biasa kita. Yang penting ajak. Pergi tak pergi lagi kita. Benda yang paling malas sekali adalah nak pasang kemah. Alahnya. Panas juga cuaca kat sini. Pergilah main. Ada kan biasa bila datang Sarah. Kenapa ada tak tegur Sarah? Okay, kawasan dia cantik juga. Suka camping. Okay. Kat sini ada kemah boleh sewa juga. Wah, ada sungai kat situ. Malam pun tak settle lagi. Ada sikit lagi. Kita orang kali ni tak bawa barang masakan pun. Memang minimalis gila-gila lah kan. Bawa yang simple je. Lepas tu macam ni je. Lepas tu tak bawa cadar ke apa, malas dah. So ada air pula malam ni. Untuk company ada Chinese ni marah. Sebab air tak ada. Masalah air dah settle. Kesian ni Nasib baik ada air. Settle dah masalah tu. Oh my god korang, malam ni nak tidur hujan pula. Hujan tengah malam pula. Rara tidur. Basah dah masing-masing. Ada problem pula kemah bocornya. Cik bekas.
Tiba ada bocor pula atas tu. Alah dengan air. Dah nak berhenti dah. Tadi je kuat. Tak, tadi kuat juga tadi. Good morning. Okay. Pagi ni Abang ajak makan mi. Penuh ya botol arak. Tu pemandangan bersepah dengan botol arak semua. Kak masak mi. Hujan, pagi-pagi hujan rintik-rintik, air bergelora. Kita memang tak masak. Memang kali ni memang tak nak masak. Sebabnya letih. Ni. Oh, dia. Ni toilet dia besar. Jom kita tengok dalam dia. Buat kawasan dia cantik. Tak menyeramkan. Tengok ada sungai. Ada yang panas. Okay, korang dah mandi. Budak tu nak ikut Pak Ngah dia pergi Eco. Gimana? Pergi Eco. Tak baik Mama. Kalau tak mesti panas juga ni sebab tak ada pokok kan. Lepas kejadian dekat Jana Baik Pulau Santak tu, ini macam agak fobia lah dengan pokok yang tinggi-tinggi. Mak Abang Ngah dengan Kak Ngah. Wah. Setup yang lengkap ya. Boleh pergi dekat IG Wani Iris. IG pula. TikTok Wani Iris. Bye. Okey korang, alam-alam tu kita jalan-jalan lah dekat sini. Okey, dekat sini you all boleh sewa kemah, kan? Okey, and then dekat sini dia ada kawasan lapang. Okey. Campfire. Okey. Actually meriah lah sebelum ni sebab orang check in tu dia company. Ni nama campsite ni. Ni tempat check in dia. Nanti kan ada bas macam ni. Ada bas macam ni. Kalau korang tak nak camping bawa sendiri, korang boleh sewa kat sini. Korang boleh sewa glamping macam ni. Nice kan? Ni contoh glamping dia. Okay, ni contoh glamping dia. Okay, selesa. So korang kalau nak chill-chill boleh datang sini. Memang sesuai. Sebab dia bukan campsite yang wild ke, semi wild ke. Kerja tengah kemas-kemas. Tiba ada bas. So yang turun dari bas tadi Chinese juga. Mungkin dari company jugalah tu. Okay, kita nak makan. Penat oi masak. Masak menu beria pula. Kan? Yang ada penghuni baru satu bas. Tadi dia orang gerak pergi ke sana, ke arah Tandas. Inilah. Weh, sudah terhidang pula. Dapat manggis. Bos dekat tempat ni bagi manggis.
Okey, kita nak rasa manggis dia. Wah, besar. Buka manggis. Owner bagi. Dapat khas plastik. Tadi dah habis dah. Enggak. Tada. Selamat malam. Selamat malam ya. Malam ni kita tengok Abang Ngah je lah yang buat BBQ. Kan? Apa sen? Mesti ada arang. Oh, arang. Tapi kita guna pen. Betul. Bijak. Tak gelap ke? Tak. Sebab ada lampu. Ya. Bagi ini campsite kali ni best sebab dia kita tak risau nak main macam ada. Fasiliti dia best kan. So okey korang kalau korang nak pergi kat sini. Saya rasa ni campsite yang best lah kan. Untuk anak-anak sebab dia orang bebas main. Best kat sini. Memang best. Okey, ni kawasan dia waktu malam. Cantik kan? Ada beli marshmallow ke? Ada. Ada. Adalah. Saya dah beli dah. Mama. Kekecohan. Marshmallow tu tak? Dia bagi Okey, Aras. Aras nak bakar marshmallow ke? Ya. Okey, careful. Tengok. Kau rasa? Panas ke? Panas. Panas ke tak? Gali. Rasa Abang Ngah perak. Kambing Abang Ngah. Kambing Abang Ngah. Kami tu baru balik dari kedai. Okey korang, hari ni kita dah nak balik. Dah nak check out. Check out actually pukul 12 tapi kita orang extend sampai pukul 2. Hah? Okay, settle dah camping kita. Nak balik dah. Okay, so far kawasan ni best. Campsite ni best. Sesuai lah untuk leisure-leisure. Okay korang, jumpa untuk next camping. Bye-bye. Okay, tamatlah camping kita. Bye-bye. Okay, melawat Wani. Wani boleh lepas accident. Dia tak pagi lagi kita. Dia buat macam